Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam TV PSS pada channel. Kembali lagi bersiaran di TV PSS pada channel. Dan pada hari ini, anda akan bersama dengan saya, Wartawan Cilik Azra Fiqihah, yang akan membawa liputan berkenaan sambutan Hari Guru peringkat sekolah yang diadakan di SK Kampung Baharu. Pada hari ini, suasana sekolah kelihatan sangat meriah dengan pelbagai dekorasi menarik dan juga semangat warga sekolah yang begitu ceria. Sambutan Hari Guru pada tahun ini turut diserikan dengan pelbagai aktiviti menarik seperti persembahan murid, sesi penyampaian hadiah dan juga acara khas buat para guru. Jadi inilah suasana yang semasa yang dapat kita saksikan pada hari ini. Kelihatan para guru dan murid sangat teruja serta menikmati dan menyertai setiap aktiviti yang dijalankan. Persembahan daripada murid-murid juga turut menceriakan lagi suasana sambutan pada hari ini. Selain itu, sambutan seperti ini juga dapat mengeratkan hubungan antara murid dan guru. Murid-murid turut mengambil peluang ini untuk menghargai jasa dan pengorbanan guru-guru mereka. Sambutan Hari Guru semestinya sebuah sambutan yang sangat bermakna buat semua warga sekolah. Mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan bersama kami pada pagi ini, NYDP PIBG SK Kampung Baharu. Puan Hermi binti S. Hamid. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Salam sayang. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih.
Pada pendapat Puan, adakah sambutan Hari Guru ini penting untuk diadakan dan mengapa? Pada pendapat saya, sambutan Hari Guru ini sangat penting sebenarnya. Kerana kita sebenarnya tak perlu mengambil masa yang lama. Kita perlu sambutan Hari Guru adalah hari di mana sekurang-kurangnya ada masa untuk anak-anak murid dan mungkin di bawah PIBG dan ibu bapa sendiri meraihkan guru tersebut. Seperti kita lihat hari ini, sambutan Hari Guru hari ini pun tidak mengambil masa yang lama. Dengan momen yang sedikit itulah akan diingati kerana itu salah satu penghargaan untuk kita beri kegembiraan sedikit kepada guru-guru kita. Saya bersetuju dengan pendapat Puan sebentar tadi. Seterusnya, apakah perasaan Puan apabila melihat sambutan Hari Guru pada tahun ini? Alhamdulillah, kami di pihak PIBG juga sangat terharulah kerana kami diberi izin untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Guru tahun ini di SK Kampung Baharu. Kami harap semoga majlis begini ada hubungan antara ibu bapa dan guru-guru juga di sekolah bersama juga komuniti akan berterusan. InsyaAllah, semoga kita harap majlis ini setiap tahun pun akan diadakan. Terima kasih Puan Helmi Terima kasih banyak-banyak. atas perkongsian yang sangat menarik tadi. InsyaAllah, semoga kita akan berjumpa dalam liputan yang akan datang. Terima kasih Puan. Jadi berakhirlah liputan kami bagi sambutan Hari Guru di SK Kampung Baru pada tahun ini. Kami dari TVPSS Padu Channel ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia, khususnya warga pendidik di SK Kampung Baru. Sekian sahaja daripada saya, wartawan Celik Izzati. Terima kasih kerana terus bersama kami TVPSS Padu Channel. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.